Assalamualaikum, hai sahabat semua. Jumpa lagi dalam Petua Orang Dulu-Dulu bersama dengan Cik Salma. Hari ni Cik Salma ada orang DM macam mana nak buang daki dekat badan kita ni. Hari ni Cik Salma nak buat lain daripada lain, iaitu luluh badan. Jom kita buat. Luluh yang Cik Salma dah buat hari ni semuanya bahan tradisional. Ia bukan sahaja membuang daki, malah mengatasi masalah kulit-kulit gatal, dan ia juga mencerahkan kulit. Malah selepas mandi guna luluh ni, ia sangatlah lembut kulit kita dan mengatasi gatal-gatal, ruam-ruam yang ada di kulit kita. Ia sangatlah bagus dan amalkan ia seminggu 3 kali dan boleh dipakai semasa anda mandi. Duduklah di sekeliling badan kita dan biarkan 10 minit biar ia berada dekat badan kita tu, dan lepas tu kita mandi ya. Bahan luluh kita ini adalah 3 biji limau nipis, daun pandan, serai, 3 helai daun sirih, halia, 1 biji lemon, 3 mangkuk beras, dan juga kunyit kena banyak ya. Mari kita masukkan 3 mangkuk beras ke dalam kuali kita ini untuk kita menggorengnya sampai ia berubah warna dan menjadi kering. Fungsi beras ini adalah menjadi scrub kepada badan kita, melembutkan, menghaluskan, repairkan kulit kita, dan ia mengandungi banyak lagi khasiat lain beras ini. Dan kita masukkan daun pandan ke dalam kuali, masukkan pula sebiji lemon yang telah kita potong tadi, dan serai, 3 batang serai yang telah kita potong juga, dan kita kacau-kacau luluh kita ini. Kacau-kacau sampailah ia kering. Dan kita masukkan seterusnya iaitu daun sirih yang telah Cik Salma potong ni. Dan masukkan seulas halia yang telah Cik Salma potong. Kulitnya jangan buang ya, kerana kulit mengandungi zat-zat tertentu, dan juga kunyit kenalah banyak kerana luluh menggunakan kunyit untuk repair kulit kita. Untuk buat luluh ni prosesnya sangat panjang kerana kita akan menjadikan bahan-bahan yang ada dalam kuali kita ni kering dan berubah warna. Barulah kita akan blend dia sampai dia hancur dan dah boleh pakai. Dan lepas tu jom kita goreng dia sampai dia berubah warna dan menjadi kering. Masukkan pula limau nipis. Cik Salma ambil dalam 3 biji limau tadi. Nampaknya dulu badan kita ni dah siap. Ia bertukar sedikit warna hitam berasnya tu. Dan kita bolehlah angkat dan masukkanlah ke dalam blender, dan kita blend dia sampai dia hancur. Jangan lupa masukkan 3 gelas air, dan barulah kita blender bahan-bahan kita ini. Nampaknya dah siap luluh badan kita untuk membuang daki dan mengatasi masalah gatal-gatal di kulit. Malah melembutkan dan repair kulit kita bagi glowing dan cerah. Bolehlah kita pakai ke seluruh badan kita. Bukan sahaja di kulit wajah kita, malah kita boleh gosok kaki, tangan dan belakang badan kita untuk membuang segala daki yang ada. Ia sangatlah bagus untuk petua zaman dahulu. Jom kita cuba di rumah. Terima kasih sahabat semua. Jangan lupa inbox Cik Salma petua apa yang anda perlukan, dan share, repost dan komen. Terima kasih Cik Salma, tunggu komen anda. Assalamualaikum. Jumpa lagi.